welcome back dalam podcast bersama Arisa. Tetamu istimewa kita hari ini, Cikgu Zizi Azmiza. Hai, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai semua. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alisa? Alhamdulillah Arisa pun sihat juga. Okey Cikgu, Arisa sedia tahulah Cikgu ni memang banyak Cikgu raih kejayaan dekat luar. Sebab Cikgu memang terlibat dengan banyak aktiviti kan? Ya, Okey. betul Alisa. So yang Arisa tahu Cikgu macam banyak benda Cikgu raih. Tapi Arisa tak tahu spesifik ikon Cikgu tu. Boleh tak Cikgu kongsikan pada kami semua? Okey, firstly Cikgu nak cakap Alhamdulillah. Alhamdulillah telah banyak kejayaan demi kejayaan Cikgu capai berkat usaha bukan Cikgu seorang je. Dan semua terlibat. Okey, tadi Alisa tanya apa? Ikon apa kan? Okey. Antara yang nak tahu yang mana? Yang paling tinggi ke? Yang mana Cikgu tak nak gatekeep lah. Alright. Okey lah, Cikgu start daripada bawah lah kan? Okey, kalau peringkat daerah tu, dah banyak Cikgu dapat ikon pendidikan. Peringkat negeri Cikgu pernah dapat ikon PVET Negeri Terengganu pada 2023. Dan 2025 Cikgu sekali lagi dapat ikon STEM. Dan kejayaan Cikgu ikon STEM 2025 tu membawa Cikgu ke peringkat kebangsaan. Alhamdulillah tahun ini sempena Hari Guru yang ke-55 Cikgu dinobatkan ikon STEM kebangsaan. Dan yang Cikgu rasa satu perhargaan untuk diri Cikgu sebagai pendidik di Malaysia ni, Cikgu telah di top 10 finalis Malaysia Teacher Prize pada tahun 2025. Itu adalah satu perhargaan yang di peringkat tertinggi lah. Okey, tengok guys. Tengok tu Arisa cakap, guest kita hari ni bukan calang-calang. Sebab tu Arisa cukup ni. Alright Cikgu. Cikgu, Arisa sedia tahu yang memanglah Cikgu ni memang terlibat dengan aktiviti luar. Betul. So, Cikgu memang Cikgu. Cikgu dekat sekolah mana? Cikgu di SMK Pelong Setiu. SMK Pelong. Okey Cikgu. So Cikgu memang busy lah kan? Yang tu tak dinafikan lah. Memang Cikgu busy. Okey, so Cikgu, dengan Cikgu punya aktiviti dekat luar, dengan Cikgu punya student kat sekolah, macam mana Cikgu bagi masa? Okey. Ketiadaan Cikgu di sekolah tu bukan satu kehilangan untuk anak murid Cikgu. Sebab apa Cikgu cakap macam tu? Okey, ketiadaan, kepergian Cikgu ke luar, Cikgu bawa balik ilmu untuk anak murid Cikgu di sekolah. Okay, itu yang paling mahal. Okey, dan memang Cikgu sibuk. Cikgu kalau nak dinisbahkan, Cikgu banyak di luar. Sebab apa? Cikgu sebagai penulis dokumen kurikulum, Cikgu juga pembina modul, terlibat juga dengan buku teks. So sebab Cikgu merupakan guru cemerlang RBT, jadi kepakaran Cikgu diperlukan di situ. So Cikgu pegang subjek RBT kat sekolah? RBT kat sekolah. Dan yang latest, yang terbaru ni untuk teknologi dan digital bagi kurikulum 2027. Okay, jadi bila Cikgu tak ada kat sekolah tu, sebelum Cikgu tinggalkan, kita dah tahu lebih awal hari apa kita tak ada, tarikh sekian-sekian. So before Cikgu tinggalkan, make sure Cikgu akan sediakan pelajar-pelajar Cikgu tu dengan modul relief. At least bila Cikgu tak ada kat kelas, dia orang ada bahan yang boleh digunakan. And then bila Cikgu balik saja, sebaik saja Cikgu balik, dan Cikgu pastikan Cikgu ganti balik kelas dia orang. SMK Pelong adalah sekolah asrama sepenuhnya. Bukan SBP, bukan asrama penuh, tapi asrama sepenuhnya. Jadi benefit kat Cikgu, dan Cikgu juga bukan seorang warden. Cikgu tinggal kat dalam asrama tu, so benefit Cikgu boleh buat kelas. Jumaat Sabtu tu adalah hari Cikgu menduniakan kelas. Cikgu ganti balik. Jadi diorang tak rasa pun tak belajar ke, Cikgu tak masuk kelas ke. Sebab apa? Cikgu cover balik bila Cikgu dah balik. Dan make sure syllabus habis on time. Okay. So Cikgu memang, Cikgu walaupun Cikgu kekal dengan aktiviti luar, Cikgu masih lagi jaga Cikgu punya student lah. Itu priority kita sebagai Cikgu. Kita punya
hakiki kita adalah kemajadian murid. Betul. Untuk mengajar di sekolah. Walaupun kita sibuk, kita kena pandai ambil mata masa. Okey? Okey. Okey cikgu. Cikgu ada apa-apa lagi ke nak kongsi dengan kami semua? Okey, just one word. Stay strong. Okay, do the best. Itu saja. Apa pun yang awak buat, lakukan yang terbaik. Okay. Terima kasih. Bye. Okay, that's all. Okay, Thank you so jumpa much lagi. Cikgu Zizi sebab dah luangkan masa dalam podcast kita hari ni. And untuk korang semua, Risau rasa memang korang kena tengok podcast ni. Bukan calang-calang orang kita punya guest hari ni. So untuk korang semua juga, thank you so much dah luangkan masa tengok podcast hari ni. That's all guys. Bye. Bye.